Sifat untuk memiliki kereta kalau gaji 3,000. Okey, ni untuk apa kita cakap, untuk beli harga kereta. Nombor 1, harga kereta. Okey, harga kereta nombor 1. Macam mana nak tahu harga kereta apa yang sesuai dengan kita? Gaji kita darab dengan 12 bulan. Okey. Contohnya gaji tadi berapa? 3,000. Senang kita cakap. 3,000 darab 12. 3,000 darab 12. 3,000 darab 12 sekitar 36,000. Okey, 36k. Ada tak kereta 36k rasa-rasanya? Ada, insya-Allah. Ada, insya-Allah. 36k. Ni sifat dia bukan tiba-tiba gaji 3,000 beli kereta 70,000. Memanglah cepat muflis kau. Okey, jangan ikut ni. Kena ikut macam ni. Okey, harga kereta. Lepas tu pula dah dapat harga kereta 36k. Macam mana pula untuk kita nak loan dia? Loan kita mampu bayar tu macam mana pula? Okey, gaji. Ni untuk apa? Loan kereta. Loan kereta. Sebab tu kena masuk dekat long term saving untuk kereta ni. Okey, loan kereta macam mana pula dia punya tu? Gaji darab 15%. Maksudnya kalau gaji tadi 3,000 darab 15%. Sekejap ya. Maksudnya loan kereta mestilah tak lebih RM450 sebulan. Jangan lebih. Okey, untuk kereta jangan lebih daripada 15% daripada gaji. Sebab tadi simpanan dah 10%. Untuk loan lagi 15%. So dah tinggal berapa? 10, 15 dah 25%. Dah tinggal 75%. Kat situ tak sesuai. Jadi kalau untuk loan kereta, kalau untuk gaji 3,000 jangan lebih daripada